Selamat datang ke saluran Gurau Gempa. Kereta. Aku nak sandau you. Ui, kau Illuminati ke apa? Ini bukan Illuminati, ini David Starr. Illuminati tu lain. Ui, kau jadi bomoh hari ni. Bukan bomo, aku. Mana ada Cina jadi bomoh? Aku tak pernah tengok orang Cina main bomoh-bomoh ni. Biasa orang Melayu je main bomoh ni. Ini bukan bomo, ini kita. Ni Cina apa main hantar-hantar? Energy chi, tahu tak? Energy citai kau. Ini bukan Illuminati, kau nampak ada mata dah, tak ada kan? Ada. Ada pelaki kau. Kau panggil Dajjal Apa tu Dajjal dulu? Ui, kau jangan main-main Amoy. Kau dah jauh tersimpang ni. Dah jaga, ini bukan bomo. Kalau bomo aku tiap-tiap hari duk daily ranking top 1 dah. Kalau bomo Betul. aku join nasi kangkang dah. Tak payah kot, busuk. Tak sama. Cina punya tak sama. Betul juga kalau dia pakai bomoh takkan dia tak ada kat Delhi. Oh kiranya aku pun tak pakai lah. Aku pun tak ada Delhi lah hari ni. Maknanya kau sudah on lah. Okay Moy. Pakai nasi Kita kangkang. kita try lawan lah. Kau punya key tu dengan aku. Kalau kau kalah, kau pergi buang je kau punya key tu semua. Key padlock tu. Kau buang lah mengarut-mengarut tu. Kau buang apa? Kalau kalah aku buang ITO aku ni. Tak ikhlas. Tak ikhlas. Kau nak aku buat apa? Kau cakap. Kau kalah kau buang ni benda-benda mengarut ni. Pakai key. Kereta api pun tak keluar. Apa? Kalau kau kalah, kau panjat pokok. Mana nak cari pokok dekat hari ni? Rumah aku bukannya kat kampung. Tak ada pokok. Kalau kau kalah, kau pakai bini kau punya baju lah atau mak you punya baju. Mak aku punya boleh lah. Sebab ni rumah mak aku, bukan rumah bini aku. Boleh. Kalau kau kalah kau buang benda mengarut ni. Boleh? Tempat benda tu memang tak function pun. Kalau kau kalah maksudnya benda tu tak ada on pun kat kau. Guys, tolong tapping ya. Guys, datang sini tapping jangan tap dekat acap sana. Guys, tapping please ah. Really man, you want to stop? Kalau aku tanya dia pun, dia bukan faham benda apa Jawi tu. Come on gang, tolong ah. Dia ni main beli je kat kedai-kedai tikar mana kata ada jumpa dia beli je benda ni. Dia ingat dapat ong lah tu. Tengok dia. Lah, apa-apa pun kita kena try kan. Kena try apa? Dah pukul 2.42 pagi kau tak ada kat Delhi lagi. Nak try you pun sudah tak available untuk I try. Nak try aku buat apa? Atroman, thank you Atroman sudi support saya. Try benda lain. Rezeki lah ni. Sibuk nak try orang dah kahwin dah. Ilyas! Terima kasih Ilyas. Thank you Rainbow guys. Try aku. First gift times 2 siapa ada di sini tolong tapping come Tak on. ada, thank you. This is the only time. Come on guys, come Tengok on. aku dah cakap dah, benda yang kau pakai tu kurafat, tak ada function. Patah. Sampai 3 minit kau sabarlah, tak sabar ke kau? Kau percaya sangatlah benda-benda syirik tu. Itu Aku tak cakap ini benda bawa I boleh menang you. Tadi kau kata dia ada key tenaga apa kau cakap tadi? Mana tenaganya? Patih tengok. Kalau ada aku dah cakap tiap hari duduk dalam daily ranking kan. Kan baru beli hari ni. Ini bukan bomo, ini basic style, okay? Benda tak sama, kau semua jangan nampak macam ini segitiga saja. Apa Illuminati, ini tak ada mata, ini 6 star, Pentagon, okay? Rezeki, guys. Tapping. Ada siapa dekat sini tolong tapping je lah. Memang confident orang. Today we have no people. Tu yang tengah tu apa function dia? Guys, ini crystal untuk clearkan negative energy. Tahu tak crystal tu apa? Oh, dia boleh buat energi. Guys, come on lah. Dia boleh buat energi kotor lah. Ya. Oh. Aku rasa dia bukan buat energi kotor tu, dengan poin-poin pun dia buang tu. Dengan poin-poin pun dia buang sekali tu. Kau salah beli kristal tu. Patut kau kena beli kristal tambah poin. Ni agak booster. Siapa ada booster gang? Duit tu booster lah.
Tapi takut gak tu. Sebab Amoy ni aku tahu dia memang tak kuat. Tapi kalau ada seorang tu dia kuat. View dia tak ramai. Tapi seorang dua tu ada je dia boleh menang guys. Kau memang masuk dalam masa tu semua orang tu tak ada sia. Terima kasih. Tapi dia 11 win tu. Terima kasih. Dudu, thank you Dudu bagi gift. Gerak-gerak lah. Malam ni dapat 30k pun jadilah guys. Anyone got booster? Terima kasih guys Dia 11 win guys. Jaga last minute. Lega ada Atromentora tu. Hari ni tolong aku juga. Come on gang. Ui. Terima don't kasih Rol. Thank you. Nama tak ada. Thank you Nur Rasha Ain. Yesterday kau makasih. Ilyas, thank you Ilyas. Hilang lah 11 win kau Moy. Tolong. Amoy. Kak Nana thank you. Habislah 11 win kau tu hilang hari ni. Selamat tinggal 11 win. Minta tolong Crystal tu. Mati, thank you mati. Amoy ni bodoh. Ada je benda pelik-pelik dia buat. Aduh. Ini I punya cari makan punya benda. Ini kau betul. Mati, thank you mati. Nanti itu kristal boleh gerak Gang, ini tarot ini bukan benda yang suruh nombor-nombor. Kalau boleh tanya nombor, aku tanya sendiri punya nombor dah. Jangan suruh aku apa boleh tanya nombor ke tak. Kalau aku dapat nombor tu, aku dah jadi millionaire dah, geng. Moy. Kau pergi cari bombo pun tak boleh dapat nombor. Moy, jangan berkira lah. Bagi 4 nombor Moy. Guys, ada booster. Weh, jaga-jaga tu. Okay. Booster. Anyone ada apa hantar ke? Please lah. Weh, dia pakai booster dengan awan tu. Carl, thank you Carl. Weh, dia dah 6,000. Dia dah 6,000. Dia dah 8,000 tu. Please. Tolong tu. Dia dah 8,000. Weh, tap screen. Weh, cepatlah nak buang benda tu. Terima kasih Yusof. Dia dah Yusuf, thank you Yusuf. Woi, nyaris. Yusuf, thank you Yusuf. Oh my god. Nyaris tu. Yusuf, thank you Yusuf. Kau, thank you doh kau. Okay. You sudah boleh pergi buang itu semua benda. Ya lah, itu paus tak masuk. Amoy, sekarang you pergi buang itu benda. You pergi buang tu sampah. Benda itu tak bawa ong sama lu. Orang jadi cari makan punya tools macam tu. Dapat booster. Tapi yang dapat booster ni jangan masuk ni. Thank you Fatah, Dudu, Ilyas, nama ni Kak Tata Yusof. Itu pun simpan tu kristal pun pergi simpan. Tak mau tengok. Kau cakap buang tu je. Yelah, simpan je lah kristal tu. Tak ada ong pun. Simpan je. Mana tu lepas you buat lagi ong. Tapi pun ada 9k kan? Tapi okey lah. Ada point lah. Ada point lah. Tak adalah macam dulu 100 je. Lagi sekali Amoy Kau nak buang apa sekarang? Ini kalau kalah kau ambil kristal tu kau tuang kat kondo kau tu dulu. Apa? Kat tingkap kau duduk kondo kan. Kau buka tingkap kau buang kau punya kristal tu. Ni tak boleh. Ni mahal lah. Respect Mahal lah. Ini bukan mahal ke tak mahal, tapi benda macam ni you punya religion pun kita kena respect. Ini religion punya. Bukan religion lah, tapi ini benda pun ada dia punya itulah, tapi kau kena respect. Mana ada religion. Ini kristal, Melayu pun ada beli kristal. Ya, ini energi dia you kena respect lah. Mana ada buang-buang. Kita kena respect dia punya energi. You tak respect tapi I kena respect. Yalah. Bukan tak respect. Feng shui. Yes, Feng shui. Okay. Mana lah tahu. Okay. Sekarang ni mak you punya baju. apa dia? Kalau you kalah, you pakai mak you punya baju. Kalau pakai mak saya punya baju, okay. Tak adalah saya gurau-gurau lah guys. Takkanlah nak suruh dia buang kristal tu. Kristal tu mestilah dia beli mahal. Mahal kan itu kristal kan?
Tak mahal sangat tapi Dia ada harga lah, puluh-puluh ke ratus lah, mahal lah. Ya. Nak melawak je. Tapi bagi saya dia bukan agama. Dia Melayu pun ada, dia pakai kristal. Orang Cina pun ada. Live seminggu, woi jangan. Okay, kalau Amoy kalah, tu bukan Tuhan dia lah gila. Tu bukan Tuhan you kan, kristal. Kan ni feng shui. Feng Shui, Ong. Diorang kata Ong lah. Cina kata Ong, Feng Shui. Macam itu loket ada Feng Shui. Okey, sekarang ni Amoy menari tak nak. Dia menari buat apa, bukan seksi pun. Agak ada orang minat papan punya, okay? Mana ada orang minat papan Amoy. You isi pun tak ada punya. Kita kalau kalah, you inilah apa. Aduh, aku tak nak lah sebab dia perempuan. Lompat bintang tak payah lah guys. Tak elok lah. Apa nak suruh buat Apa Aku kalah pakai baju mak aku. Kau ada baju kurung? Ada dulu, macam ada dulu. Hitam punya lah. Tak kisahlah, kau pakai baju tu sekejap lagi. Kalau kau kalah, kau pakai baju kurung sampai kau end live. Mari. Kau sama juga tau. Kalau kau kalah, kau pakai mak you punya baju sampai end live. Boleh, tak ada hal. Lagipun saya takkan kalah punya sama you Amoy. Mana tahu rezeki. Sebab you punya itu pun sudah hilang. Lagi kurang lah you punya Feng Shui. Tadi itu hitam ada, dia dapat 9,000. Itu hitam sudah tak ada. Kita tengok kali ni berapa ribu ada. Thank you Fatah. Tapping first gift times 3, first gift times 3. Weh, kali 3 tu. Tapping semua. Yang belum punch card punya punch card. Come on lah, guys. Okay. Yusof, thank you. Belum. Dia dah buka. Belum. Dah buka. Betul. Terima kasih. Fatah, Yusof, Anga. I'm shocked. Awak Guys, sangat tadi tu, dia lawan Paus. last minute guys. Paus awak sangat tu Paus. Guys, jaga. Dudu, thank you Dudu. Sabar sikit. Apa? Ui, apa? Alamak. Weh, kita ada booster kan? Ui, lepas dia buang tu lagi Ong lah tu. Abang Apat ada. Ni. Dudu dengan Fatih awak ada booster. Tapi jangan bagi lagi. Kali 3 sekejap lagi. Awak tahu tak nak bagi macam mana? Fatih, alamak dia dah main. Tengok dia dah percaya dah Feng Shui dia. Dia dah main Feng Shui lah guys. Dia dah main kristal guys. Aku itu balas tu. Dia dah mula main Feng Shui guys. Thank you so much, Janet. Kali 3 guys. Okay, booster. Thank Ui. you, Sam, thank you. Masa bila pula bapak dia dalam ni? Ni apa? Booster kena bagi tau. Tahu tak nak bagi booster macam mana? Aduh mak, aku takut orang tak tahu ni. Kejap kena ajar. Booster tu dia dekat sini tau. Dia dekat ni kan? Ni dia dekat sini. Dekat gambar crown ni, kat gambar crown. Mana? Alamak. Dia dekat sini, dia gambar crown. Tekan kat crown ni. Lepas tu kat sini. Sini dia ada booster. Siapa yang ada boleh tekan send. Tapi kena complete dulu lah. 200 duk. Tapi kena complete dulu, jangan bagi sekarang. Alamak, kuat pula dah Amoy ni. Biasa tak kuat pun. Rosa, kita kena ada 20 orang satu Rosa. Come on, geng. Bagi dia pakai lah. Mak dia. Weh, dia dah main Feng Shui kan? Dia dah main Feng Shui. Amoy dah main Feng Shui. Dia main kristal guys. Kita berdoa je lah guys. Ya Allah, hadilah. Thank you. Buka kali 3 ni. Booster. Thank you Mamat Fahmi. Thank you so much Firdaus. Thank you semua yang tolong. Weh, dia main. Baiklah abang lipat. Semua. Makasih banyak-banyak. Come on, get up sticker. Bunga berhenti sekejap boleh tak? Bunga berhenti kejap je. Sam, thank you Sam. Why? Kuat dah. I'm shocked. Weh, abang I'm shocked. Thank you malam ni. Weh, 50. Oh my god, what the heck? Abang ngapat. Robot. Robot. Janet, thank you. Come on, gang. Time sticker. Tapi dia leading ni. Terima kasih, Abang Apat. Pecah booster pecah tu. Wow. Robot tu. Robot keluar lagi tu. Do we have booster? Baik lah. Semak robot. Booster banyak sangat tu. Sudah. Simpan. Baiklah Yusof, Aidil. Lawan nama. Mana lu punya Feng Shui? Dia lawan pakai Feng Shui. Dia pakai Feng Shui. Tu je saat tu. Booster lagi. Oh my goodness. Dia main lion lah. Kalah lah kita tu. Hafiz. Dia main lion dekat kali 3. Alamak. Dia pakai lion kat kali 3. Kalau Amoy ni kalah, dia pakai baju kurung. Tapi kita ada booster lagi. Tap screen. Aduh, booster dekat kali 3.
Alamak, takkan galah. Bukan Atai bagi. Ni, siapa bagi tu? Tak ada nama yang bagi tu, tak ada. Aku rasa Atai tu. Ya ke? Siapa bagi tu ah? Oh, Zenit. Aku tahu kenal. Oh sangat booster ni kau. Apa booster ni? Tahu Zenit. Itu memang siapa pertama Zeni, thank you so much Zeni. Semoga rezeki sihat panjang umur. Semoga apa yang pendek jadi panjang. Apa yang pendek jadi panjang kau? Apa benda yang pendek jadi panjang? Bukan sebab dia bagi lain kali 3 memang payah nak kejar. Lain kali 3 RM90,000 tu. Alamak, ni kalau ada booster pun tak boleh kejar ni. Kena game ketiga. Aduh kena ke baju mak aku pula dah. Ada bubu lagi ke? Kalau bubu lagi pun tak apalah. Satu menang, satu kalah. Sayangnya dah RM1,000. Terima kasih Abang Apad, Abang Amsyad apa? You nampak efek ke? You punya gift sana. Nampak? Efek dah keluar ke? Game kau aku tak nampak lah. Game aku nampak ah. Kenapa? I punya gift semua I tak keluar efek Kau punya kristal tu. Kau punya feng shui tu dia bagi on tapi mata kau dah kabur lah. Kira kau kalah aku tak nampak. Kau kan? Kalau kau menang game ni kita ada game ketiga tau. Kau kena ada TTU 2 biji baru boleh menang ni. Aku isi nasi lemak je nampak tak? Ini blok. Apa? Lu punya kristal blok ah? Blok. Memang tak guna. Oh my goodness, Zeni. Thank you so much, Zeni. Carol, thank you, Carl. Sam, thank you, Lee. Thank you semua. Yang tolong yang sampaikan gifter challenge punya tu semua benda. Tapi you semua ada nampak efek ke? Sebab aku tak nampak efek geng. Oh my god, Zeni. Thank you so much, Zeni. That's a lot, man, Zeni. Oh my goodness. Oh my god, I don't know how to say but oh my goodness. Thank you so much though, Zeni. Siapa dapat booster? Why kau now dapat booster one Sam dapat booster, Lee dapat booster. Kau tunggu jap. Dia nak ambil apa? Dia nak ambil apa lagi tu? Dah bawa kristal, dah bawa Illuminati. Apa game ketiga ni? Main layar dia. Abang Zenit je. Tiba-tiba kembali je. Amoy. Cantik Amoy. Berani sekarang. Menang pun pakai Mari Amoy. You orang pertama Cina macam ni saya tengok. Wah, belum pernah tengok lagi Cina menarik aku abu-abu. punya feng shui ada function punya Aku bagi you punya feng shui kalah ini game lah. Ini game lah satu sama Kau kena tahu kau bukan kalah satu singa kau kalah 2 TTU tau. Singa kau lawan ini. Kalau game ni kau kalah, tudung kau ada tudung. Mana kau ada tudung Tapi tak tahulah kau dah beli ke tak pernah beli ke pernah. Tak pernah ke dulu punishment pakai tu? Tak pernah? Tola ada lah. Tudung sekolah pun boleh lah. Tola bukan tudung sekolah. Tuala. Tower. Tower. Scarf tak ada scarf. Apa kau dah kalah?
Tuan lah okey ke guys? Tuan lah you nipis tak? Tebal. Kalau tebal takut tak cantik. Kalau nipis okey lah. Tak nak lah main odor-odor kan. Main nak main macam relax-relax je. Okay, you kena pakai tu tuan lah. Buat macam tudung sampai end. Haja mau tengok hari ni dia macam Melayu. Mau tengok you macam Melayu macam mana. Kalau kau kalah, kau kena pakai kuali sampai end atas kepala. Boleh? Kuali boleh. Aku pakai kuali, kau pakai tuan lah macam tudung. Mai. Sampai end lah. Okay, mai. Sama kau pun sampai end. At least 30 minit lah. Aku tahu kau punya pattern punya. Kalau kau kena, kau 2 minit, 5 minit nanti kau end dah. Sampai end live je kau cakap kan. 30 minit kau begitu. Mana boleh 30 minit? Tak. 20 minit boleh. Dah tahu dah kau punya pattern busuk. Dah cakap sampai end live. Kalau end live habis lah. Aku dah tahu lah. Dia memang tiap-tiap kali dia kena dia macam ni punya. Kau pun kalau kau end lah. Siapa suruh kau tak nak end? Sampai end live je lah. Tapi tak ada lah aku kalau suruh end live. Kita pakai sampai end live. Game ni mari lawan dah. Abang shot. Yiha. Boleh kata belum paskat. Oh main lion dia. Kita ada booster lagi ke? Tak ada dah. Aduh penat lah. Tapping. Wah, dia 星期六用星期五还是星期六啊？星期五还是星期六？星期六呀。Dia main jumpy lah guys. Amoy ni kuat main jumpy lah. Main ilmu hitam ada ni. Muka putih main ilmu hitam. Tak apa-apa perangai. Guys, tapping. Orang semua ni tapping. Pakai ilmu guys. Kali 3 guys. Paska, tapping. Jaga-jaga. Dia suka main game besar-besar dekat 3 saat terakhir. 4 saat terakhir guys. Aduh takutnya. Tapping Paska. Come on gang. Yang belum Alamak macam kalah lagi game ni. Aku rasa kalah lagi ni. Terus lagi siap. Kena pakai end live guys. Come on gang. Guys 200. Harap dia tak complete lah. Kena 200 orang Paska ni. Kau nak tengok apa ni? Tengok dia complete tak complete guys. Takut ke? Guys complete guys. Oh dia berkemungkinan tak. Alamak dia complete lah guys. No, thank you Ra, thank you. Come on. Dia complete pula dah. Please lah. Kalau dia tak complete kita confirm menang. Abang-abang dah tak ada guys. Ni abang-abang mana yang ada je. Aduh dah lah kali 3. Yang pam besar pun abang-abang je ni 60 saat guys. Aduh. Times 3. No or never. God, guys. No or never. Mantap guys. Dah kali 3 bagi kali 3 lagi. Thank you. Weh bagi dia bunga. Terima kasih Booster. Come on, kita ada booster. Acap. Kena freeze ke tu Acap? Tak apalah, tengok aja lah. Tengok kau buat apa. Bukan ada apa pun. Mana Acap? Tak nampak Acap ni. I dapat TTU. Tai, makasih Tai. Tak nak keluar booster ke? Oh. Nyesal pula aku bagi dia punishment game pertama tadi senang guys. Kuat pula dah si Amoy ni malam ni. Atai, makasih Atai. Semoga rezeki sihat selalu, panjang umur. Semoga jadi benar itu yang ketiga juga. Thank you very much. Carl, thank you Carl. Sam, thank you Sam. Love pink. Makasih Love pink. Oh, amin. Thank you semua yang function ni geng. Ini benar feng shui ni function geng. Even though I don't get to see all the effect, I don't know why sir. Do you all see the effect Kau semua nampak effect tak? You all nampak?
Bapak pegang benda. Sebab bukan top 3. You semua nampak. I saja tak nampak. Kuali tengah belum basuh kau tahu aku kena pakai ni. Berminyak-minyak ni. Esok aku cari kau balik Amoy Kau siapa lag ni? Kau yang lag. Esok kau bawa kau punya kristal tu lawan dengan aku lagi sekali. Aku nak tengok dia ada feng shui tak ada feng shui esok. Ha? Kau tunggu kau. Tapi sebelum tu, kau kena tahu tau, kau kalah berapa banyak? 110k. Pui. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.